Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, dif-dif kehormat, para guru, seterusnya hadirin yang saya hormati sekalian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Peribahasa ini bukan sekadar ungkapan indah, malah menjadi peringatan bahawa perpaduan merupakan asas kekuatan sesebuah negara. Persoalannya, apakah yang menjadi tunjang kepada perpaduan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya? Jawapannya ialah rukun negara. 5 prinsip yang tergandung dalam rukun negara bukan sekadar lafaz yang diucapkan setiap kali perhimpunan sekolah, tetapi merupakan falsafah kebangsaan untuk membentuk identiti rakyat Malaysia. Daripada 5 prinsip tersebut, saya memilih untuk menghuraikan prinsip keluhuran perlembagaan kerana di sinilah terletaknya asas kepada kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara. Hadirin yang dihormati, Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang tertinggi negara. Di dalamnya tergandung hak dan tanggungjawab setiap warga negara. Kedudukan institusi raja berperlembagaan, kebebasan beragama, pembahagian kuasa kerajaan serta jaminan keadilan kepada semua rakyat. Keluhuran perlembagaan bermaksud setiap rakyat wajib menghormati, memahami dan mematuhi perlembagaan tanpa mengira kedudukan atau latar belakang. Tiada sesiapa yang mengatasi perlembagaan. Inilah asas kepada sebuah negara yang aman dan berdaulat. Namun begitu, cabaran hari ini semakin besar. Kita hidup dalam era digital yang membolehkan maklumat disebarkan dalam sekelip mata. Malangnya, terdapat segelintir masyarakat yang mudah mempercayai berita palsu, menyebarkan fitnah, menghina institusi, negara dan mengeluarkan kenyataan berbau kebencian tanpa menyelidik kebenarannya. Sikap seperti ini bukan sahaja melanggar nilai murni, malah boleh menggugat keharmonian negara. Sidang hadirin sekalian, keluhuran perlembagaan tidak mampu berdiri sendiri. Prinsip ini saling berkait dengan 4 prinsip rukun negara yang lain. Kepercayaan kepada Tuhan mendidik kita menjadi insan yang berakhlak, jujur dan bertanggungjawab. Individu yang benar-benar menghayati ajaran agama pasti akan menghormati hak orang lain dan menjauhi perbuatan yang boleh memecahkan belahkan masyarakat. Kesetiaan kepada raja negara pula mengajar kita agar menghormati institusi raja berlembagaan yang menjadi lambang perpaduan negara. Kesetiaan bukan hanya diukur melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan mempertahankan keamanan, memelihara keharmonian dan mengutamakan kepentingan negara. Prinsip kedaulatan undang-undang memastikan setiap individu dilayan secara adil tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Apabila undang-undang dihormati, keadilan dapat ditegakkan dan keamanan dapat dipelihara. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan menjadi benteng kepada hubungan sesama manusia. Dalam dunia media sosial hari ini, adab semakin terhakis, kata-kata yang kasar, fitnah perhinaan semakin mudah ditularkan, sedangkan masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang mampu membeza pendapat tanpa memutuskan silaturahim. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi pewaris negara, apakah tanggungjawab kita? Pertama, fahami perlembagaan dan hayati rukun negara. Jangan sekadar menghafalnya, tetapi amalkan dalam kehidupan seharian. Kedua, jadilah pengguna media sosial yang bertikah, semak sebelum berkongsi, fikir sebelum menulis dan hormati sebelum mengkritik. Kebebasan bersuara bukan bererti kebebasan menghina. Ketiga, pupuk semangat perpaduan. Hormatilah kepelbagaian budaya, agama dan bangsa dan bahasa. Kerana itulah keunikan Malaysia. Perbezaan bukan alasan untuk berpecah. Sebaliknya, peluang untuk saling memahami. Keempat, patuhi undang-undang dan amalkan integriti negara yang maju bukan hanya diukur melalui bangunan pencakar langit, tetapi melalui rakyat yang berdisiplin, berakhlak dan bertanggungjawab. Hadirin sekalian, Tunku Abdul Rahman pernah menyatakan bahawa
bahawa kekuatan sebuah negara terletak pada perpaduan rakyatnya. Perpaduan pula tidak akan dapat dipertahankan tanpa menghormati perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara. Marilah kita menjadikan rukun negara sebagai panduan hidup, bukan sekadar lafaz di bibir. Jadikanlah keluhuran perlembagaan sebagai benteng yang menyatukan rakyat, kedaulatan undang-undang sebagai jaminan keadilan, kesopanan dan kesusilaan sebagai budaya masyarakat, kesetiaan kepada raja negara sebagai lambang patriotisme, sebagai kepercayaan kepada Tuhan sebagai asas pembentukan insan yang berintegriti. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengajak hadirin merenung sejenak. Jika kita ingin mewariskan sebuah Malaysia yang aman, jangan hanya membaca perlembagaan, fahamilah maknanya. Jangan hanya melafaz rukun negara, hayatilah semangatnya. Dan jangan hanya menyertai negara dan kata-kata, buktikan itu melalui tindakan. Sesungguhnya, keluhuran perlembagaan ialah nadi perpaduan, dan perpaduan ialah jiwa Malaysia. Sekian, terima kasih.